Tahukah anda bahawa Malaysia mempunyai mata di angkasa lepas? Kenali MISAT atau Malaysia East Asia Satellite. Segalanya bermula pada Mei 1994 apabila kontrak pembinaan satelit pertama kita ditandatangani. Fakta menarik, MISAT 1 dan MISAT 2 merupakan satelit pertama dalam siri Boeing 776 yang menggunakan panel solar gallium arsenide. Teknologi ini membolehkan ia membawa 40% lebih muatan berbanding sel solar silikon biasa pada waktu itu. MISAT 1 dilancarkan pada Januari 1996 dari Guyana, Perancis untuk menyediakan khidmat televisyen langsung dan perhubungan awam. Namun, kehadiran MISAT 3 pada tahun 2006 telah mengubah segalanya kerana jangkauan perkhidmatan kita melonjak sehingga mencecah 70% penduduk dunia. Kini, rangkaian MISAT menghubungkan lebih 100 sebuah negara dari Australia hingga ke Afrika. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.